kerja-kerja pemadaman ni kita dah selesai sebenarnya. Cumanya buat masa sekarang ni kita telah sedang melaksanakan kerja-kerja overhaul, iaitu memastikan tiada sebarang punca kebakaran berlaku lah. Contohnya bara-bara api yang terkumpul. Jadi yang tu yang sukar sedikit sebab zinc tu telah bertimbun dekat bawah bara api tu. Jadi pelaksanaan tu makan masa lah. Sekarang ni dah tinggal beberapa tempat hotspot lah, dalam 2-3 hotspot je lagi untuk kita selesaikan kumpulan-kumpulan bara api tu. Yang lain-lain tu tak ada masalah, insyaAllah dalam tak lama lah lagi. Jumlah anggaran kerugian lah, kita tak dapat clarify lagi dengan owner kilang tersebut, sebab owner pun kita tak benarkan masuk lagi. Masih lagi kita dalam siasatan lah, tengok macam mana. Setelah selesai pemadaman, baru kita benarkan owner untuk tengok, masuk, dan pihak forensik pun akan datang. Ketika itu mungkinlah maklumat-maklumat awal tu kita boleh dapat lah.